Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masuk ke ayat 30, 31 serta 32 dari surah Rum. Bagi mereka memiliki tafsir yang kasir, tolong buka pada jilid yang ke-7 ke surat 236. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Munibina ilayhi wattaquhu wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Sadaqallahul azim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah SWT, iaitu kepada agamanya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia mengikut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya dan dirikan salat, dan jangan kamu termasuk orang yang persekutukan Allah SWT, iaitu golongan yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi telah saya uraikan kepada tuan-tuan bagaimana maksud fitrah yang dikehendaki, bahawa apa yang dikemukakan dalam ayat ini, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia seperti makhluk-makhluk yang lain, dia anugerahkan fitrah untuk membawanya menyempurnakan kehidupan. Mana yang kurang, memenuhi keperluannya, Allah beri hidayah kepada semua makhluk yang dijadikan. Dan ini sesuai dengan ayat daripada surah Asy-Syams ayat yang ke-7 dan ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fusuk, kefasikan, dan juga jalan ketakwaan. Jadi inilah dia, kita dapat lihat manusia memiliki fitrah yang menunjukkan kepada jalan khusus yang tertentu dalam kehidupan, dan memang jelas tempat yang dituju itu digambarkan oleh Allah menerusi perutusan nabi-nabi yang ada. Jadi semua manusia yang hidup di dunia ini merupakan satu jenis, tidak berbeza apa yang manfaat atau menjadi mudarat baginya dari sudut pandang kejadiannya sebagai makhluk yang terdiri pada ruh dan juga jasad. Dengan demikian, manusia dari sudut kemanusiaannya hanya mempunyai satu kebahagiaan, satu kesengsaraan, dan ini menyebabkan dia patut memilih. Sebab itu Allah mengatakan di sini, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Seandainya kebahagiaan manusia ini berbeza sesuai dengan perbezaan masing-masing, tidak mungkin akan lahir satu masyarakat yang menjamin kebahagiaan keseluruh anggotanya secara kolektif. Jadi amat penting untuk mengatur kehidupan manusia ni kesedaran dalam beragama. Jadi seandainya berbeza kebahagiaan akibat daripada perbezaan tempat tinggal, dari sudut geografinya, dalam arti dasar satu-satunya bagi kehidupan masyarakat iaitu agama yang ditetapkan berdasarkan keadaan lokasinya, tentulah manusia akan beza-beza sesuai dengan perbezaan lokasi tempat tinggal mereka. Demikian juga jika kebahagiaan berbeza kerana perbezaan waktu, dalam arti kata agama ditetapkan hanya sesuai untuk waktu yang tertentu, tentu akan berbeza pula setiap generasi dengan generasi sebelumnya. Dan ini menjadikan kehidupan manusia ni tidak berjalan menuju kepada kesempurnaan. Manusia ni bila demikian keadaannya, tidak akan mengarah dari kekurangan menuju kepada kesempurnaan, kerana tidak ada wujud apa yang dinamakan sebagai kekurangan dan kesempurnaan itu. Jadi dapat kita faham di sini bahawa dasar yang paling penting dalam kesedaran beragama ini adalah hakikat yang memang ada dalam diri setiap manusia yang telah Allah jadikan di atas prinsip fitrah yang dikurniakan kepada mereka itu. Kemudian la tabdila li khalqillah mengisyaratkan bahawa agama Islam merupakan cerminan yang mana selari tuntunannya, bimbingannya, panduan yang terdapat padanya dengan fitrah yang Allah jadikan itu. Dan ini tidak dapat dibatalkan oleh sesiapa pun. Segala perkara ada jawapannya dalam Al-Quran. Kalaupun pada satu ketika manusia berusaha untuk meninggalkannya, itu hanya sifat sementara. Paling lambat pun sesaat sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia akan kembali mengakuinya. Jadi inilah yang dinyatakan oleh Allah SWT selalu berkaitan dengan manusia bila berada dalam ketakutan, angin, puting beliung datang, badai dan sebagainya. Wajarai nabi yang tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asif wa ja'ahum mawju min kulli makan. Jadi manusia dalam keadaan terdesak
rosak seperti itu, pasti nalurinya, fitrahnya akan menyahut untuk mengatakan Allah SWT, kembali kepadanya. Boleh juga kalau kita lihat, ini fitrah dimaksudkan agama yang sesuai dengan fitrah adalah agama yang tidak disentuh oleh perubahan. Sedangkan kepercayaan yang dianut oleh manusia pada hari ini cukup berbeza-beza. Kalaulah Nabi Isa dibangkitkan pada ketika seperti waktu sekarang ni, Nabi Isa dihantar turun ke Afrika, Nabi Isa tidak akan memahami satu pun daripada apa yang dilakukan oleh orang berada di gereja itu. Ke Amerika baik, ke Eropah baik, ke negara Arab sekalipun, mungkin Nabi Isa tidak memahami kerana bahasa yang digunakan sudah berbeza daripada bahasa yang diutuskan Injil sebelum itu. Ini adalah bukti bagaimana Islam itu kekal dijaga oleh Allah SWT. Dan perkataan qayyim yang digunakan di sini, iaitu bila Allah menyatakan dzalika dinul qayyim. Qayyim ni juga mempunyai kaitan dengan perkataan aqim yang dinyatakan di awal ayat ini. Fa aqim wajhaka lid-din hanifa. Dzalika dinul qayyim. Tengok perkataan yang asasnya daripada qaf wa dengan mim ini, yang merujuk kepada satu makna kekuatan, makna satu yang berada dalam kendalian, satu yang bersifat kemantapan. Maka penyebutan kata ini sebagai satu sifat kualiti yang ada pada apa yang dibawa dalam agama ini mengandungi makna kukuh, mantapnya Islam ini, bersih dan sucinya ia daripada segala bentuk kesalahan dan keaiban. Ia adalah agama yang terpelihara di sisi Allah SWT sampai ke hari kiamat. Kemudian datang walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini dikemukakan sebagai satu jawapan. Boleh ada pertanyaan yang menyatakan, kalau agama itu sifatnya qayyim seperti ini nyatakan, kenapa manusia tidak mempercayai atau mengamalkannya? Maka ayat terakhir ini walakinna aktsaran nasi la ya'lamun itu merupakan jawapan kepada soalan yang mungkin timbul atas pernyataan tadi. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan dan Allah sekalian, ayat ini juga disebut oleh para ulama ada kaitan dengan ayat ke-119 surah Nisa, iaitu bagaimana syaitan telah membuat satu ikrar kepada Allah SWT bila dihalau keluar dari syurga di atas perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam, tapi ditolak. Maka ikrar syaitan ini, iblis ini adalah mengatakan kepada Allah, wala amurannahum falyughayyiruna khalqallah, saya akan suruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah, lalu dengan sebenar-benarnya mereka akan mengubahnya. Jadi ada juga hadis yang merujuk kepada ayat ini yang dibawakan oleh kebanyakan ahli tafsir, bahawa Allah melaknat orang yang memakai tatu di badannya, orang yang menyambung rambutnya, orang yang mengatur giginya, itu semua dimaksudkan sebagai taghyir khalqillah. Jadi banyaklah dalil yang mereka kemukakan, tapi banyak ulama tidak memahami ayat dan juga hadis itu dalam maksud yang sedemikian. Barangkali dalam suasana sekarang yang maksudkan mengubah ciptaan Allah ni adalah perbuatan transgender yang berlaku, iaitu kecenderungan satu pihak untuk menukar gendernya menjadi lelaki atau sebalik. Maka semakin kita membaca Al-Quran dengan peredaran zaman, semakin menambah iman kita kepada Allah. Ini yang telah kita lihat pada hujung surah Fussilat lalu, bila Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan nampakkan kebenaran Quran itu terpampang, terpamir di dalam pengetahuan manusia sehingga mereka tidak meragui sikit pun padanya. Tadi ayat yang berkaitan dengan perubahan ciptaan Allah ini bukan saja merujuk kepada isu seperti yang digambarkan tadi, menyambung rambut, mengubah gigi dan sebagainya, tapi lebih daripada itu, kerana perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT ini adalah mengubah terus ciptaan yang Allah jadikan. Jadi dulu kaum musyrikin memang mereka ni memotong telinga binatang atau membutakan matanya, tapi Allah melarang perkara itu bukan sahaja kerana itu menyakiti binatang, tapi itu pengubahan yang berdasarkan kepada ajaran sesat. In the first place, buatan itu merupakan buatan yang sesat. Itu sebabnya kata Imam Qurtubi dan tafsir ketika menjelaskan surat Nisa ni tadi dalam kaitannya la tabdila li khalqillah, tidak boleh diubah segala ketetapan Allah pada fitrahnya itu. Maka tulis Imam Qurtubi, dilarang menyembelih binatang kurban yang buta atau cacat telinganya kerana ada kesan itu hasil daripada perintah syaitan. Maknanya pengaruh syaitan kepada orang jahiliah dahulu untuk membutakan mata haiwan, mengoyakkan telinganya. Maka binatang itu sudah terpalit dengan satu amalan buatan syirik, maka tidak layak untuk dilakukan ibadah kurban dengannya. Jadi dalam surat Nisa ni yang menunjukkan kepada larangan melakukan perubahan fizikal, tapi kalau diamati oleh sekian para ulama, begitu ramai para ulama dalam konteks ayat yang berkaitan dengan binatang ni sebagai contohnya, perubahan yang memperburuk atau menghalang fungsi satu daripada anggota tubuh yang telah dijadikan oleh Allah SWT, maka inilah yang lebih jelas untuk merujuk kepada makna larangan perubahan kejadian yang telah pun diusulkan oleh ataupun diikrarkan oleh syaitan ni tadi ketika dibuang dari syurga. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, Ibn Ashur, ulama tafsir yang terkemuka ni menulis, tak termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah melakukan perubahan yang diizinkan. Tidak juga termasuk dalam larangan ini perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki, seperti contohnya hidung orang itu patah, ataupun anak itu dilahirkan sumbing, ataupun seseorang budak itu dilahirkan dalam keadaan memiliki jari lebih daripada 5 dan yang ke-6 itu tidak fungsi dengan betul. Demikian juga dalam Islam dibenarkan untuk melakukan khitan. Khitan ini tidak termasuk dalam mengubah ciptaan Allah kerana dia mempunyai kesan positif terhadap kesihatan, maka ia merupakan satu tuntutan. Jadi demikian juga dalam mencukur rambut ke, bagi rambut yang mengalami masalah tertentu ke, yang kena dirawat ke, begitu juga mata yang perlu dirawat kerana ada penyakit yang tertentu ke, menggunting kuku bagi memudahkan kerja tangan ke, ataupun bagi orang perempuan mereka ditindik telinga itu, dilubangkan untuk memasang anting-anting untuk keindahannya.
Maka kata Imam Tahir Ibn Ashur, riwayat yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan larangan menyamur rambut, meluruskan gigi untuk keindahan, riwayat tersebut kata Imam Tahir Ibn Ashur mengandungi iskal. Wallahu a'lam. Jadi begitu juga kalau kita lihat berkaitan dengan hal yang sama seperti ditulis oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridha yang merupakan seorang pakar tafsir dari keturunan Nabi SAW. Beliau menulis dalam tafsirnya berkaitan dengan larangan ataupun celaan ataupun laknat yang Allah kenakan kepada mereka mengubah ciptaan Allah, seperti meluruskan gigi untuk tujuan keindahan, bahawa agaknya larangan yang begitu kerana sifat mereka melampau-lampau dalam perkara tersebut. Tentunya yang memakai tattoo pada badan ini pada zaman dahulu, mungkin apa-apa yang dilukiskan ataupun dilekatkan ataupun digambarkan pada anggota badan mereka ini menampakkan tanda-tanda pemusuhan terhadap Islam, tanda-tanda perang terhadap Allah SWT, dengan tanda-tanda mendewakan sesuatu ataupun menggambarkan sesuatu yang bercanggah dengan Islam. Jadi kalau begitu gayanya memanglah ia diharamkan, kata Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Adapun kalau berkaitan dengan gigi, tujuan meluruskannya untuk nampak cantik, mengelakkan gambaran ataupun satu penampilan yang buruk, maka ia pada takrifan atau penjelasan Imam Sayyid Muhammad Rashid Ridha itu samalah dengan kita menggunting kuku ataupun mendandan rambut, mencukurnya, mengguntingnya. Jadi kalaulah rambut dan kuku tu dibiarkan dia panjang, maka demikian juga gigi boleh dirawat untuk nampakkan keindahan, kecantikan, terutamanya dalam perkara berkaitan kekeluargaan, suami isteri dan sebagainya. Jadi muslim-muslimat rahmati dan juga saya ni dalam perkaitan yang saya bawakan kepada tuan-tuan kerana disebut dalam kitab-kitab tafsir. Baik, dalam kuliah yang lalu saya bawakan kepada tuan-tuan tentang fatwa ataupun penjelasan yang dikemukakan terhadap apakah kedudukan anak-anak orang Islam yang mati kecil sebelum mukallaf ataupun anak orang-orang kafir. Maka telah saya jelaskan bahawa seperti disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ajma'atil ummah annahu man mata min atfalil muslimin fa huwa min ahli jannah li'annahu laysa mukallafan wa amma atfalul kufar fa fihim khilaf wal azhar annahum mumtahanuna yawm al-qiyamah. Anak-anak orang kafir ini mereka akan diimtihan, iaitu dikenakan ujian untuk mereka. Ini berdasarkan apa yang kita faham daripada penjelasan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Memanglah seperti yang dinyatakan bahawa anak-anak ni tabi' li abaihim, mereka mengikut bapa mereka. Dapat kita lihat surah At-Tur ayat ke-21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Setiap orang beriman diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka kami akan bawakan anak-anak itu, keturunan itu mengikut datuk nenek moyang mereka yang salih ini. Kami tak akan kurang sedikit pun daripada amalan mereka. Ini ayat berkaitan dengan syafaat bapa, ibu, datuk, nenek kepada keturunan mereka. Jadi maknanya anak-anak mengikut kepada keturunan mereka, anak-anak mengikut kepada datuk nenek moyang, bapa, ibu mereka. Maka wahadha ma'a kauni tifli laisa mukallafan fala ajab an yakuna atfal muslimin fil jannah li hadzal ma'na. Sebab itu kata Imam Nawawi merujuk kepada ayat ini bahawa anak-anak orang Islam itu akan mengikuti ayah ibunya. Begitu maksud ayat yang dapat kita faham. Wa amma atfalul kufar al qaul bi annahum yumtahanun faqad nazalu darajatan li anna al-asla ay yattabi'u aba'ahum lakin tadhar rahmatullah alla yakunu ma'ahum fin nar bal yumtahanun. Adapun anak-anak orang kafir seperti apa yang dapat kita lihat pandangan para ulama di sini, kerana Nabi SAW sendiri pun tidak menyatakan satu kataan yang boleh kita pegang untuk mengatakan bahawa begini kedudukannya. Nabi cuma mengatakan Allahu a'lamu ma kanu amilin. Allah lebih tahu apa yang berlaku kepada mereka, apa yang mereka lakukan. InsyaAllah perkara ini akan saya sebut lebih lanjut dan kuliah akan datang dalam konteks imtihan yang dikenakan mereka ni, apakah mereka akan masuk syurga atau masuk neraka seperti ayah ibu mereka. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.